What's good guys, welcome back to Seswork. This one Seswork Stadium and Venue. Kita nak buat video terbang drone tinjau stadium Jengke atau stadium sebelum ni digunakan oleh Felda United. So agak sedih sikit bila lalu depan ni nampak kedai maker ni dulu ialah kedai store Felda United. So inilah stadium Abdul Razak. So ada nampak macam tempat cuci tahi tu. Kemudian depan adalah hospital dan menggunakan padang turf sintetik. So ia satu binaan yang menyejukkan mata lah. Binaan ni hampir 10 tahun sebenarnya siap. Ia dibuka pada Disember 2015. Stadium ini dibina di daerah Maran atau lebih tepat lagi di Jengke lah. Kawasan Jengke ni luas dan dia dibina di kawasan pusat bandar Jengke ataupun city center Jengke. Di sekeliling Felda Jengke ada banyak Felda Jengke di sini, dari 1 sampai berapa aku tak ingat. So kalau kau fly around the stadium, kau akan nampak motif dan stadium ni berwarna oranye dan kelabu. So oranye tu ialah warna yang amat cocok ataupun signature colour of Felda sendiri. So ini milik Felda. So ia dibina sebagai satu penanda aras atau masa depan bola sepak Malaysia pada beberapa tahun lepas lah. So ia mula dibina pada tahun 2013, pecah tanah pada tahun 2013 dengan kos 80 ke 100 juta ringgit. So main kontraktor ialah Konsortium Warisan Jengke Holding Sdn Bhd dan juga Jahawaki Sdn Bhd. So pengendali ataupun stadium ni ialah Felda United. Antara tenant lain ialah Jerantut FA. So Jengke terletak tidak jauh dari Jerantut. Kita tahu Jerantut ni ada pusat cultural yang lain, macam ada Taman Negara, ada kawasan-kawasan menarik, makanan yang menarik. Tapi kalau kau pergi ke Jengke, kau akan agak krik-krik lah, sebab sini ialah satu bandar yang agak kecil kalau dibandingkan dengan Temerloh ataupun Jerantut sendiri. Tapi kalau bandingkan beberapa tahun lepas, Jengke dah ada banyak penambahbaikan lah. Misalnya ada Maidin sekarang, ada Econ Safe, ada Eco, ada Family Mart. Sudah agak maju lah, dan jalan yang masuk ke dalam ni pun dah bertambah baik lah. Padang yang digunakan ialah padang sintetik. Ini ialah PYN FIFA. Dan kalau kau tengok binaan stadium ni, aku amat suka lah. Ia boleh menampung 25,000 penonton. Sebelum ni aku selalu cakap yang Stadium Paroi ialah salah satu venue yang paling berpotensi menjadi home kepada Harimau Malaya. Tapi satu stadium yang selalu terlepas pandang ialah Stadium Tun Abdul Razak di Jengke ni. Aku rasa stadium ni amat sesuai kalau dijadikan base kepada tim Harimau Malaya, memandangkan ia duduk di titik tengah Semenanjung ataupun setengah jam dari Temerloh lah. Kalau kau tahu, Temerloh tu ialah titik tengah Semenanjung. Dan kalau dilihat daripada stadium yang sekarang ni tak ada tenant tetap, aku rasa ini adalah satu stadium yang sangat sesuai kalau betul-betul nak tukar rumput lah. Selalu aku dapat komen orang akan cakap kalau stadium lain diorang cadangkan tukar rumput lah. Tapi bagi aku stadium ni yang paling sesuai ditukar rumput. Pakai rumput yang lebih mahal macam Bermuda ataupun Zion sekalipun lah. Sebab tak ada tenant yang, tak ada pasukan utama yang sewa stadium ni. Walaupun ada tim Felda sekarang tengah cuba dihidupkan semula, tapi untuk pasukan profesional masih belum ada pasukan yang menjadi tenant tetap lah pada stadium ni. Aku tengok stadium ni memang dari dulu lagi bagi aku antara stadium yang paling sesuai lah, dijadikan benchmark lah. Harga dia tak mahal. Aku pernah dengar kalau aku cakap lah stadium ni agak mahal. Felda membazir membangunkan stadium ni. Bagi aku dia bukanlah satu pembaziran kalau Felda United tu tak dibubarkan.
Felda United dulu main AFC Cup di sini. Dan kalau tengok model bisnes Felda United, mereka lebih kurang macam Buriram lah, iaitu mereka berlatih di kawasan bandar. Ada orang macam Buriram berlatih di kawasan yang lebih dekat dengan kawasan bandar, dan bila bermain kat Buriram tu adalah kawasan yang lebih dalam sikit. So projek Felda United kalau lihat dia lebih kurang macam Buriram. Dia orang berlatih di Bangi dan dia orang bermain di sini lah. So kalau kau tengok pusat bandar Jengka ni, dia macam satu bandar cowboy. Kalau kau tengok bentuk yang macam curvy ni, ini adalah stesen bas. Ia lebih baik daripada banyak negeri punya stesen bas utama. Stesen bas utama di kebanyakan negeri lah. Dan di sekitar stadium ni ada tasik, dan sekitar kawasan ni ada sekolah, ada universiti, ada UiTM di sini. Kemudian di sebelah ni adalah Hospital Jengka lah. Malangnya hospital ni aku tengok tak ada perubahan apa-apa lah pada tahun 2018. Sebelum bertukar kerajaan, masa tu Prime Minister yang lama pernah janji nak upgrade hospital di sini lah. Ini adalah antara brainchild beliau lah, dan kita tahulah berjadi pada bekas Perdana Menteri tu. Agak rugi di situ, potensi bandar Jengka tak dapat capai. Tapi stadium ni walaupun dah 10 tahun, bagi aku ia masih lagi cantik lah. Ia dijaga dengan baik, walaupun cat di luar mungkin lah tak secantik dulu. Tapi kalau kau terbang, kau akan nampak stadium ni mungkin akan mencapai potensi lebih baik kalau ia menjadi base kepada mana-mana pasukan profesional maupun national team lah. Aku suka stadium ni, bentuk dia compact. Kalau dari depan tu nampak macam Old Trafford sikit. Memandangkan nama Felda United ni mungkin diambil daripada Man United, sebab brainchild kepada idea penubuhan Felda United ialah daripada Datuk Seri Najib. Jadi dia ialah seorang peminat Manchester United. Dan kalau kau lalu kat kawasan pintu utama atau grandstand, kau akan rasalah ia adalah satu bentuk design grandstand yang antara paling cantik di Malaysia lah. Stadium dia tak terlampau tinggi, just nice. Ia tak macam Stadium Valencia, bentuk 4 segi dan mempunyai curvature lah, ataupun sedikit radius di kawasan 4 segi tu. Dan warna yang digunakan amat konsisten. Bagi aku membuatkan, kalau kau masuk stadium ni, kau boleh dengar orang menjerit lah, sebab kawasan ni tak besar sangat. So 25,000 lebih kurang paruh dia punya capacity sekarang. So aku punya pandangan aku, bagi aku ini adalah stadium yang patut digunakan oleh Harimau Malaya. Kalau betul nak cari stadium alternatif ataupun training ground yang lebih sesuai lah. Lagi-lagi ia duduk di kawasan agak luar daripada hiruk pikuk orang ramai, tiada gangguan. Kalau rumput ini betul ditukar dari sintetik kepada rumput yang lebih baik, berkualiti, aku rasa tak ada masalah, memandangkan tiada tenant tetap lah dari pasukan-pasukan profesional di Liga Super. So kalau tengok sekeliling stadium, warna dia sangat konsisten. Even kawasan laluan bas pun atau pejalan kaki ni nampak warna oranye lah. Agak sayang sekali stadium ni terbiar macam tu sahaja. Kalau ia terus menjadi home venue kepada Felda United dan Felda United tak ada masalah politik, aku rasa mungkin sekarang diorang main sekurang-kurangnya Champions League 2 lah. Pasukan-pasukan dari Jepun, Korea dan sebagainya datang melawat. Mungkin kawasan di sini akan mendapat tempias daripada sumber tourism kepada bola sepak tersebut lah. So that's it guys, jangan lupa like, comment, share and see you guys in the next one. Ciao.